Happy birthday. Aku telah menipu isteri aku dan aku dah berdosa dengan isteri aku. Aku terpaksa sambut hari ni disebabkan esok aku dah nak flight ke Sabah untuk mencari rezeki dekat sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulo. Tiba. Okey guys, aku ada satu benda nak bagi tahu korang. Dan aku telah menipu isteri aku dan aku dah berdosa dengan isteri aku. Disebabkan aku nak keluar rumah, aku bagi tahu Fatih Rafi, aku nak balik rumah orang baru untuk tengok adik-adik aku. Tapi yang sebenarnya guys, aku nak pergi cari kedai kek and kedai emas untuk beli dia hadiah sempena hari jadi. Tapi kalau korang nak tahu hari jadi Tia sebenarnya 31 hari bulan 5. Aku terpaksa sambut hari ni disebabkan esok aku dah nak flight ke Sabah untuk mencari rezeki dekat sana. Sedih. Aku bukan sengaja nak sambut awal, tapi disebabkan aku nak cari rezeki untuk anak bini aku juga, aku terpaksa sambut awal guys. Aku terpaksa menipu dia tadi disebabkan aku nak keluar pergi cari kek dan emas untuk dia. Aku harap dia boleh terima lah. Jadi guys, apa tugas korang? Korang kena teman aku pergi cari kedai kek dan kedai emas dekat Tanah Merah ni. Okay? Jadi tunggu apa lagi? Let's go ke misi yang pertama kita, kedai kek. Let's go! Okay guys, apa misi yang pertama kita tadi? Cari kedai kek kan? So sekarang ni kita dah jumpa kedai kek ni dekat Tanah Merah. Apa yang perlu kita buat sekarang ni? Kita masuk dekat dalam, kita pilih kek and kita tulis Happy Birthday Isteriku ataupun Happy Birthday You Yang. Let's go, kita tengok kek apa yang ada dekat dalam. So guys, sekarang ni aku tengah pilih kek untuk isteri aku. Yang red velvet ni ada, tapi ada yang ni lah untuk slice je lah. Yang bulat tu tak ada, dia cakap. Tapi aku rasa aku nak ambil ni, Chocolate and Legend ni, sebab dia ada yang bulat ni. So bolehlah aku tulis yang cakap tadi dekat korang tu. Aku rasa yang ni lah yang belakang ambil So guys, abang tu sekarang ni tengah tulis atas kek tu Happy Birthday You Yang. Jadi kita tunggu siap, lepas tu kita bayar. Misi kita sebenarnya adalah kita perlu pergi kedai emas. Hai guys, jumpa lagi kita. Okey lah guys. Jadi aku nak bagi tahu korang, sebenarnya aku dah jumpa kedai emas tu. Tapi aku tak rekod tadi. Aku masuk tanya dulu staff dalam kedai emas tu boleh rekod ke tak. Sebab setengah kedai emas ni kadang-kadang ada yang boleh rekod, ada yang tak boleh. Kedai yang aku pergi ni tak boleh. So aku tak rekod lah. Tapi aku beli juga emas tu. Kalau korang nak tahu, inilah dia emasnya. Tapi aku tak boleh tunjuk lagi lah. Biarlah bini aku dulu yang tengok. Baru korang boleh tengok. Ini kotak je besar. Emas tu tak apa-apa besar pun. Jadi guys, aku nak bercerita lah sikit kan. Sebenarnya aku nak beli 3 benda sebenarnya. Aku nak beli kek, aku nak beli emas, aku nak beli bunga. Lepas tu aku teringat satu benda yang isteri aku cakap dekat aku, dia tak suka bunga. Jadi aku pun tak beli bunga. Tapi aku fikir balik, elok juga dia tak suka bunga. Tak rugilah duit aku. Gurau je. Yang penting kita dah dapat apa yang kita cari tadi. Apa yang aku cakap tadi, kita ada 2 misi, kedai kek dengan kedai emas. So kita dah boleh emas, kita dah boleh kek. Nanti korang tak percaya pula yang aku beli kek ni. Ni kita dah beli kek. Ui, merah sama merah Wah. So apa yang penting sekarang ni, kita balik and kita surprise bini kita. Macam tu. Ada kita pula cakap. Aku harap dia tak kecewa lah aku sambut awal ni. Macam tu lah guys. Nak buat macam mana lagi Suamimu ni perlu mencari rezeki untukmu dan anak. Macam tu. Hai. Lama juga aku pergi Sabah nanti ni. Aku harap anak aku nak keluar nanti, biarlah sampai masa yang dijangka tu. Boleh biarlah aku ada dekat Kelantan lah masa dia nak keluar tu. Aku nak balik pujuk pula anak aku tu. Bagi tahu dia, baby, kalau baby nak keluar, tunggu daddy balik dulu biar daddy ada sekali. Biar daddy boleh bagi semangat untuk mami. Macam tu. Aku harap anak-anak aku pun faham apa yang aku tengah perjuangkan sekarang ni.
Untuk dia orang mencari rezeki. Mencari rezeki untuk anak bini dan keluarga. Macam tu. Kenapa panas pula kedai aku ni? Jadi guys, kalau korang nak tahu aku sambut macam mana, korang kena tengok dulu sampai habis. Okey? Aku harap korang pun enjoy lah dengan konten aku kali ni. Panas ni guys. Okey? Kita jumpa kat rumah nanti. Let's go! Okey guys, sekarang ni aku baru sampai ke rumah. So, aku nak set up dulu. Nak apa ni? Nak pasang lilin apa semua. Lepas tu aku nak pergi panggil isteri aku dalam bilik. Suruh dia keluar. Aku nak cakap macam aku nak cakap, yang beda benda nak tunjuk, beda benda nak tunjuk. Lepas tu dari sini, tada! Happy birthday. Gitu guys. So, aku nak letak kamera dekat situ je. Okay? Sabar. Okay guys, sebelum kita letak kamera dekat tepi ni, aku nak pasang lilin ni. Berbunga-bunga. Atas sikit boleh, atas sikit. Macam ni. Situ ni. Penat. Okay. So, kita tak boleh bakar sekarang. Kita set up kamera ni dulu. Cantik tak aku set up? Dah okey dah? Okey dah? Berpeluh lah aku ni. Berpeluh. Sekarang ni aku nak pergi pasang lilin. Lepas tu aku nak pergi panggil bini aku. Okay? Korang stay sini dulu. Aku pergi dulu. Okey. Ben tunjuk benda sayang. Apa dia? Ada. Baca je laju-laju. Biasanya saya takut tengok benda ni. Ya. Habis jumpa dalam hotel ni. Apa dosnya? Jom lah, marilah. Tipu. Marilah, tak ada apa pun. Duduk depan tu. Happy birthday to you. Happy birthday. Allah. Happy to you. Happy birthday to you. Ni, buat gini. Wah, thank you. Baca dulu. Bila pergi beli ni? Ni. Saya ingat dah biar bini pergi tu tengok adik-adik orang haru. Pergi tengok ni. Thank you. Wish dulu, wish. Wish dulu lah. Okay. Yang Bino terutama sekali Bino minta maaf sebab sambut awal. Sebab Bino pergi pergi Sabah esok naik flight. Pergi cari rezeki sana. Jadi Bino terpaksa sambut awal benda ni. Jadi biar agak satu benda lagi, sayang dengan anak sihat semua. Lepas tu kalau nak keluar pun tunggu biar ada di Kelantan lah. Ya, kita pujuk dia lah. Pujuk. Jadi Bino sayang hari esok semua. Bino minta maaf kalau ada kurang ko salah ko. Bino minta maaf. Ya, Ni je yang mampu. Kan ni. Saya pun tak minta lebih pun. Ya. Sayang nak biar ada time saya beranak je. Setia dengan saya. Saya Ya. tak nak hadiah pun kalau boleh. Ya. Rugi habis beli. Tiup Dia tak sedia ni. Tiup. Okey si. Happy birthday. Tengoklah apa betul dia ni. Birthday
birthday to me. Happy birthday you ya. Okey, pergi. Biar pergi ni. Ada satu benda lagi. Okay. Ding ding ding. Mami ada lagi je beli. Biar tak tunjuk lagi kau saya. Biar benda saya dulu. Wah. Comel. Ambil tak? Ni hadiah beranak ke apa ni? Hadiah beranak lain kan? Ada yang beranak. Ni hadiah birthday. Tak anak ke hadiah? Apa benda beranak ke anak ni hadiah lain kan? Kena insya-Allah dah tanya. Gerak-gerak. Jadi ni bisambak awal yang dah. Ya tak apa, saya faham. Kita dah bincang kan belakang kamera. Thank you Bi. Allah susah-susah je. So guys, saya bukan tak nak ajak abah ibu. Korang faham lah dia orang ni tak nak masuk dalam konten macam ni. Ini kit dia guys. Itu bini saya. Thank you Bi. Tapi buat penting dulu ya. Ni pergi ni. Thank you Bi. Ya, sama-sama. Pergi dulu. Ya. Ada lagi kan? Ni pun sama. Thank you. Ada lagi kan? Ni. Oh, potong lah. Potong. Ya Allah. Potong. Kena lah. Potong. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay. Rasmi. Siap awak tengok. Okey, dah potong dah. Alhamdulillah. Oh, senyap-senyap surprise. Yolah. Dah bini bawa saya pergi Kedah tak boleh. Sayang takut sakit pinggir ke apa pula. Biar rumah gini. Mari tak? Bahagialah happy. Tak expect, sumpah tak expect ni. Aku ingat nak mari tunjuk apa lah tadi. Thank you. Jadi saya dah cakap dengan Bi. Bil. Saya tak si hadiah pun. Benar. Saya nak. Sebab saya tahu kan apa semua. biar ayah beli dah. Lepas tu saya kalau boleh nak biar dengan saya setia. Iyo, insya-Allah. Setia dengan saya. Yo. Tak pandang perempuan lain. Yo. Lepas tu apa ni ada time beranak lah time. Nanti saya kata apa, jangan tengok perempuan lain. Nanti pergi pakai gotu lah. Tutup mata. Okey, jadi ni yang saya boleh makan ni apa ni? Kek favorit saya ni. Coklat Indulgent. Bina ambil red velvet tak ada ni. Dia ada tu je. Untuk selah-selah ini. Tak apalah, okey je. Okey, maybe pergi berat nanti. So guys, sekmu komen ucap ayah di bina aku. Kepuk pada sekmu nanti. Tak boleh sajalah. Biar Caca marah tak lah guys. So guys, inilah konten saya untuk hari ini. Jadi sekali lagi yang minta maaf sebab sambut awal. Apa? InsyaAllah nanti tahun depan biar kita sambut ni lah. Sambut bersama saya. InsyaAllah. Okey. Jadi guys, saya rasa konten saya dengan bini saya di sini saja. Jangan lupa support semua editing. Ya. Happy, thank you tau. Thank you tau. Ya, sama-sama. Nanti makan, kita makan bersama ni. Okey, guys. Saya nak makan kek dulu. Senyum ke bujang? Senyum ke bujang? Okey, guys. Okey guys, jangan lupa support semua editing, jangan lupa support Tia, jangan lupa support mami saya. Saya akan pergi ke Sabah esok. Kita jumpa dekat KK nanti. Jumpa dekat Tawau, jumpa dekat Sanakan, okey? Saya ada event kat sana. Assalamualaikum, bye-bye.